pada hari ini kita akan sambung pengajian kita, kitab Fiqhul Manhaji, Fiqh Manhaji ala madhahibil Imam Syafi'i, di atas pada membahaskan perkara yang terdapat di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi kita sudah pun sampai pada perkara yang disunatkan mandi. Kita baru saja habis perkara yang diwajibkan mandi. Jadi kalau buku saya ni muka surat 101, kalau tuan 97 perkara yang mandi, yang iaitu mandi yang disunatkan. Jadi kita dalam tajuk besar dia mandilah, cerita mandi ni. Kita dah cerita mandi yang biasa-biasa punya, cerita mandi secara keseluruhan. Kemudian kita dah cerita mandi yang wajib mandi, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Juga perkara-perkara yang sebenarnya kebanyakannya kita ulang kaji saja. Ulang kaji saja. Mungkin kebanyakannya kita dah tahu juga. Dah habis, kita masuk kepada mandi yang disunatkan. Mandi yang disunatkan. Jadi yang terakhir tu mandi, perkara yang mewajibkan mandi tu, kita dalam tajuk dia al-maut, mati. Mati. Iaitu wajib untuk kita mandi kan. Yang mana saya dah syarah sebelum ni tentang fardu kifayah, iaitu apa fardu kifayah ini adalah asalnya wajib kepada semua orang, tapi terangkat kewajipan itu apabila kewajipan ataupun kita kata jenazah tu dah diselesaikan mandinya. Jadi mungkin kita ni kita ulang kaji sedikit bab fardu kifayah tu, yang mana saya ceritakan terangkan sebelum ni. Jadi fardu kifayah ni asalnya semua orang wajib buat. Semua orang dia wajib buat. Tapi bila ada orang dah selesaikan, contoh jenazah, ada jenazah, bila seorang saja meninggal dunia, satu karyah tu wajib, kewajipan tu ada pada setiap orang. Tapi bila ada contoh 5 orang, ada 4 perkara jenazah ni kewajipan terhadap jenazah: mandi, kafan, solat dan kebumi. Ada orang yang boleh mandikan, jadi terangkatlah kewajipan mandi tu kepada orang lain. 5 orang je buat, yang lain ataupun mungkin seorang buat, dah cukup dah, angkat semua kewajipan. Kafan kan, ada yang pandai kafan kan, 3-4 orang ataupun 2 orang pun, seorang ke tak kisah, dah terangkat semua. Jadi yang lain tak perlu, dah jatuh kewajipan itu. Itu dia fardu kifayah. Asalnya fardu, tapi cukup sebahagian orang saja buat. Yang ini yang saya cerita juga sebelum ni, antara fardu kifayah yang kita biasa lupa adalah dakwah ataupun amar ma'ruf nahi munkar. Hukum dia fardu kifayah. Maknanya kalau ada sesuatu kemungkaran, kemaksiatan berlaku di hadapan mata kita, wajib tegur. Tapi kalau tiba-tiba ada orang lain dah tegur, terangkatlah kewajipan tu pada diri kita. Tapi adakah bila dah tegur saja? Contoh orang lain, ada orang dah tegur kita, oh cukuplah tu, dah ada orang tegur. Katakanlah contoh, kita ambil cerita mudah, kita nampak ada orang tak pakai tudung contoh, tak pakai tudung. Ada orang dah tegur dia, ada orang dah tegur dia, okeylah, dah tegur. Esok dia tak pakai tudung lagi, dia tak pakai tudung lagi. Jadi macam kita mandikan mayat tu, ada orang dah mandikan tapi tak sempurna lagi, ataupun ada orang dah kafankan tapi tak tersempurna, buka lagi sini, buka sini, kewajipan tak terangkat lagi. Semua orang masih berdosa lagi, tak buat. Jadi gitulah juga dakwah ni. Jadi ada orang dengar fardu kifayah ni apa? Fardu kifayah ni ada orang, oh tak apalah, orang lain dah buat, dia tak payah buat.
Dia bukan macam tu. Ada orang lain dah buat, dah selesaikan, dia bukan dah buat, dah selesaikan, sempurnakan. Tengok orang tu dah pakai tudung, okey, alhamdulillah. Barulah terangkat orang lain dah tak perlu tegur. Itu dia cerita tentang amar makruf nahi mungkar. Dia bukan ada orang dah tegur, tak payahlah tegur. Dia orang next nampak, seterusnya nampak, tegur, kena tegur. Itu dikatakan amar ma'ruf nahi munkar termasuk dalam fardu kifayah. Dan dalam kitab Syekh Ahmad Al-Rashid disebutkan apakah kemungkaran yang paling besar apabila kita membiarkan orang bukan Islam menguasai bumi ini. Itulah kemungkaran yang paling besar. Maka nak tak nak kita kena lawan. Itulah yang difahami oleh saudara-saudara kita yang berada di Gaza dan juga di negara-negara lain yang berjuang menyampaikan risalah ni. Jadi masuk sikit tentang di Gaza ni. Saya mungkin masuk ada satu perkara lah, satu perkataan yang saya terngiang-ngiang apabila kita baca berita dalam sebulan 2-3 minggu ni tentang mereka yang di perkembangan terbarulah di sana, iaitu satu perkara ni, satu perkataan ni disebutkan di dalam Al-Quran di dalam banyak tempat, iaitu tijarah, ataupun dalam kita terjemah, kalau kita terjemah maknanya perniagaan, bisnes, perniagaan, jual beli, tijarah. Jual beli apa ni kan? Kopok lekor kan? Jadi tijarah yang disebutkan di dalam Al-Quran ni, yang saya nak sebut, dia adalah satu nak bagi orang manusia faham. Saya ambil 2 ayat, ada banyak ayat lagi kan? Saya ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli. Allah telah membeli. Sebab nanti kita nak cerita orang yang mati syahid ni, dia tak perlu mandi. Kita cerita sikit. Sesungguhnya Allah telah membeli minal mu'minin, daripada orang mukmin, orang beriman ni. Beli daripada kita. Maknanya ada yang Allah nak tukar. Apa yang Allah beli? Anfusahum wa amwalahum, jiwa mereka dan harta mereka. Allah bayar dengan apa? Bi anna lahumul jannah, Allah akan bayar dengan syurga. Jadi maknanya ada pertukaran. Ibaratnya Allah nak kata syurga ni dia ada bayaran dia bukan free. Dia bukan free saja, ada bayaran dia. Jadi bayaran dia ialah 2 tadi. Allah sebut anfusahum wa amwalahum, jiwa mereka dan juga harta mereka. Jual beli tadi, tijaratan lan tabur. Satu jual beli, perniagaan yang tidak akan rugi. Kemudian ada satu ayat lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang yang beriman, nak tak? Nak ke tidak aku tunjukkan tentang satu jual beli perniagaan yang akan jadi perniagaan ni apa? Untung ke tidak untung? Tapi niaga untuk apa? Untuk dapat selamatkan diri daripada api neraka. Iaitu masuk syurga lah. Masuk syurga. Tu'minuna billah, apa benda yang kita nak buat? Bagi kita beriman kepada Allah wa rasulihi, dan rasul dia, wa tujahidun, dan berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum. Yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan juga jiwa. Harta dan jiwa sama juga Allah sebut.
Harta dan jiwa sama macam tadi, pertukaran dia adalah untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibaratnya ada tiket, bayar. Cukup tak? Tiket harga begini, cukup tak nak bayar? Tak cukup, nanti dulu. Jadi para mujahidin kita yang di Gaza, dia memahami ayat-ayat ni, memahami ayat ni. Dan pada 15 hari bulan 5 bulan lepas dan 25 hari bulan 5, iaitu pada hari raya haji itu, Israel telah melakukan dua kali serangan yang menyasarkan saki-baki ahli majlis tertinggi Masjid Al-Qassam yang masih ada di Gaza. Jadi dalam lebih kurang 14 ke 16 anggota ahli majlis tertinggi Masjid Al-Qassam, dia ada senarai dia. Satu-satu telah syahid di dalam perang yang dinamakan Taufan Al-Aqsa tu 2023. Seorang-seorang syahid. Sehinggalah habis perang tinggal 2 orang saja. 2 orang saja. Yang pertama sekali nama dia Izzuddin Al-Haddad, yang kedua nama dia Muhammad Audah. Akhirnya 15 hari bulan 5 yang lepas, Izzuddin Al-Haddad kena serang, syahid dia. Kemudian 25 hari bulan 5, malam raya haji tu, Muhammad Audah pula diserang dan meninggal syahid di tempat kejadian. Menyebabkan, maksudnya ahli majlis tertinggi Masjid Al-Qassam yang asal semua dah tak ada. Semua dah syahid. Jadi mereka dah syahid ni bukanlah maknanya kita sedih. Sebenarnya mereka dah selesaikan urusan mereka. Ibaratnya kalau kita faham tadi, Allah kata dah cukup dah. Dah cukup dah. Harga dia yang dibayar tu dengan harta dan jiwa tu dah cukup dah. Harga tu. Ambil dia sekarang. Ambil nyawa dia sekarang. Dan ditakdirkan syahid di medan perang. Syahid di medan perang ni tak payah mandi. Tak payah mandi. Mandi dia dekat mana? Dekat syurga. Jadi itu cerita kita, cerita sedikitlah pasal perkembangan di sana, dan juga mungkin peringatan juga untuk diri kita yang masih hidup ni, apa kita punya perakhiran kita, apa juga yang kita kena buat lagi untuk melayakkan diri kita ni, ataupun senang cerita untuk bayar ni tiket nak masuk syurga ni. Dah boleh bayar belum? Dah cukup belum? Inilah yang kita nak usahakan, insya-Allah. Antaranya cara ni adalah kita berjuanglah di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Jadi insya-Allah kita akan masuk kepada mandi yang disunatkan. Tadi mati wajib mandi, fardu kifayah hukum dia, kecuali orang yang mati syahid, tak perlu mandikan, tak boleh dimandikan pun. Perincian dia kita akan tengok nanti dalam bab jenazah, belakang sikit lagi. Ini kita bab mandi, dia bukan bab jenazah lagi. Nanti bab jenazah kita akan tengok. Mungkin sebahagian daripada tuan-tuan puan-puan pun dah pernah pergi kursus jenazah. Itu lebih detail lah. Kita ni nak cerita bab yang mewajibkan mandi, nak cerita wajib mandi je dulu. Dan masuk kepada mandi yang disunatkan. Mandi yang disunatkan ialah mandi yang sembahyang tetap sah walau tanpanya. Maknanya tak wajib pun, sunat saja. Kalau tak mandi, solat sah dia, solat dia. Itu maknanya. Tetapi syarat menghukumkannya sunat kerana mengambil kira banyak perkara sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Jadi dia bukanlah mandi untuk menjadikan solat itu sah, tak. Tetapi ada banyak perkara lain. Yang pertama sekali, mandi pada hari Jumaat. Mandi hari Jumaat.
Disunatkan mandi pada hari Jumaat bagi orang yang ingin menghadiri sembahyang Jumaat, iaitu lelaki dan juga kalau lelaki yang bermukim, dia sihat, dia nak pergi solat Jumaat, sunat dia mandi. Sekalipun sembahyang Jumaat tersebut tidak diwajibkan ke atasnya, ataupun dia tak pergi pun, seperti orang yang musafir atau perempuan dan kanak-kanak. Dan dia walaupun dia tidak wajib, dia pergi solat, tapi solat tu mungkin tak wajib bagi dia. Contohnya kanak-kanak belum balik, sunat juga untuk dia mandi. Orang yang musafir sepatutnya dia dia diberikan rukhsah, tak payah solat Jumaat, tapi dia nak pergi ke solat Jumaat, maka sunat dia mandi. Ba'dul ulama, sesetengah ulama berpendapat, ada juga pendapat lain yang mengatakan disunatkan mandi kepada setiap orang, setiap orang Muslim, sama ada dia pergi ke ataupun tidak pergi, lelaki ke perempuan yang tak pergi, wajib sunat juga dia mandi, sama ada ia menghadiri sembahyang Jumaat ataupun tidak. Jadi sebenarnya kita dah bahaskan benda ni, perkara ini pada awal bab mandi dah sebelum ni, iaitu sunat mandi seminggu sekali. Disunatkan mandi seminggu sekali, itu yang minimum lah. Jangan ambil yang sunat seminggu sekali, bukan. Disunatkan yang minimum mandi seminggu sekali, maksudnya sunat yang besar. Mandi biasa pun sunat, hukum dia sunat kalau kita tengok sebelum ni, kerana untuk membersihkan diri lah. Dalil bagi perkara ini, iaitu disunatkan mandi Jumaat, ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada ahadukum an ya'tiyal jumu'ata falyaghtasil." Apabila seseorang daripada kamu ingin menghadiri sembahyang Jumaat, maka hendaklah dia mandi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, namun lafaz yang di sini adalah lafaz daripada riwayat Muslim. Tapi Bukhari pun ada hadis yang sama. Perintah dalam hadis tersebut adalah dengan makna sunat. Maknanya walaupun dia hujung tu falyaghtasil, hendaklah dia mandi. Jadi asalnya hukum bila ada perintah yang macam ni, kita kata lazim, maknanya dia wajib. Tetapi bila kita tengok kepada hadis-hadis yang lain, sebenarnya dia jatuh hukum sunat saja, iaitu hadis yang bawah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddaa yaumal jumu'ata fabiha wa ni'mat, wa man ightasala fal ghuslu afdal." Iaitu sesiapa yang berwuduk pada hari Jumaat, maka ia telah beramal dengan sunnah, yang merupakan sebaik-baik perkara. Dan sesiapa yang mandi, maka mandi itu lebih baik. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi maknanya kita tengok sebenarnya wuduk tu, maka Jumaat wuduk tu wajib, tapi dikatakan sini siapa yang mandi, wuduk tu wajib, nak solat. Siapa yang mandi itu lebih baik. Maksudnya boleh tak mandi, boleh juga mandi. Maka sebab itulah kita letak hukum dia sunat saja. Walaupun pada hadis yang atas tu dia punya arahan dia seakan-akan wajib, arahan falyaghtasil, hendaklah dia mandi, seakan wajib. Tapi bila kita tengok ada hadis lain, maknanya Nabi kata afdal mandi, maknanya boleh tidak mandi, tapi mandilah kita. Jadi kita, kalau kita di sini memang setiap hari mandi, tak ada masalah. Okey, kita tengok waktu mandi. Bila yang mula disunatkan mandi tersebut? Waktu mandi pada hari Jumaat bermula ketika terbit fajar shadiq, masuk waktu subuh. Mula daripada situ dah sunat dah. Maknanya pagi-pagi mandi, lepas masuk subuh mandi pagi tu, dah boleh niat mandi sunat Jumaat. Walaupun nak solat Jumaat tu pukul 1 nanti.
Waktu yang lebih afdal, tetapi ada waktu yang lebih afdal ialah ketika hampir dengan pemergiannya untuk menunaikan sembahyang Jumaat, kerana ia lebih membawa kepada maksud mandi itu sendiri, iaitu mewangikan tubuhnya dan menghilangkan peluh serta bau yang busuk. Maka sunat mandi yang dekat-dekat masa nak pergi solat. Tapi daripada awal boleh, tak ada masalah. Dah disunatkan mandi sejak daripada subuh. Mandi sunat. Ini kerana Islam menghukumkan sunat mandi pada hari Jumaat adalah disebabkan perhimpunan orang ramai yang akan berlaku pada hari itu. Jadi maksud je, maknanya objektif disyariatkan mandi itu adalah untuk kita wangi. Bila kita nak berkumpul, maka semua tu wangi, tidak menimbulkan rasa tidak senang hati pada orang lain. Oleh itu Nabi SAW melarang mereka yang ingin bersembahyang di masjid daripada memakan bawang putih dan bawang besar. Ini makruh lah, hukum dia larang ni bukan maknanya haram. Makan bawang putih. Jangan bayangkan macam kita punya makan ni, bawang putih tu. Tumis, kita tumis kan. Tumis, nak buat sup, tumis bawang putih, lepas tu masak sup tu hilang dah bawang putih tu, nampak sikit-sikit. Oh, tak boleh, ni makruh, bukan. Yang makruh tu bawang putih yang mentah tu. Sebab orang Arab dia memang makan macam tu saja. Daun bawang tu besar ni, daun bawang dengan bawang ni ujung tu, ambil, dia tak ada potong, makan je. Makan roti, ataupun potong-potong letak dalam roti, makan mentah bawang. Jadi bila ni memang bau bawang putih. Ini orang Arab. Tapi kita ni kalau kita punya masak ni tak perlulah kita risau. Kecuali memang bau dah juga. Biasa kita masak ni, ni kita makan kan, so makruh ni. Nak sebelum solat tak makruh, boleh tak makruh. Kecuali memang ada bau. Biasanya yang itu tidaklah makruh jatuh hukumnya. Jadi larangan tu makruh saja, iaitu makan bawang putih dan bawang besar sebelum. Yang makruh itu pun yang berbau. Kalau bau dia dah hilang, maka tidak jatuhlah hukum makruh. Saya bukan orang Arab je kan, saya ada banyaklah bangsa-bangsa lain yang sama juga. Ada dia punya budaya, dia memang makan bawang putih itu mentah. Makan bawang putih tu mentah. Ada kawan saya, dia belajar di Korea. Korea kan. Dia kata orang Korea pun sebenarnya bau badan dia orang bau badan bawang putih. Dia kata tengok je, oh orang Korea kan putih-putih. Sebenarnya kalau pergi naik kereta api ke apa ke, busuk. Busuk, bau bawang putih. Sebab dia orang banyak makan bawang putih. Jadi saya bercakap, oh ni kan orang Arab je yang makan bau bawang ni. Rupanya ada juga. Maknanya itu kita kata culture, ada punya budaya-budaya lah. Okey, yang pertama tadi mandi sunat Jumaat. Yang kedua mandi pada 2 hari raya. Mandi pada 2 hari raya, iaitu raya Aidilfitri dan raya Aidil Adha. Disunatkan mandi pada hari raya fitrah, iaitu hari raya puasa dan hari raya korban. Hari raya korban. Hukum tersebut meliputi mereka yang ingin menghadiri sembahyang ataupun tidak. Yang ini pun sama juga. Sama ada dia pergi sembahyang ke ataupun tak pergi, maka hukum dia adalah sunat dia mandi. Ini kerana hari raya adalah hari untuk berhias, maka disunatkan mandi kerananya. Jadi kalau mungkin dia uzur, kalau orang perempuan dia uzur, tak boleh pergi solat, dia pun tak mandi, tak boleh. Bukan tak boleh, maknanya makruh lah. Sunat dia, sunat juga dia mandi walaupun dia tak pergi solat. Dalilnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Muwatta, rahimahullah taala, dalam kitabnya Al-Muwatta,
Dikatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mandi pada hari raya fitrah sebelum beliau pergi ke tempat sembahyang. Jadi ada hadis daripada kitab Muwatta yang dikumpulkan oleh Imam Malik, iaitu seorang sahabat Abdullah bin Umar, dia pergi mandi sebelum hari raya. Dan juga dikiaskan pada hari raya kurban ini dengan hari raya fitrah dari segi hukum sunat mandi pada hari tersebut. Amalan sahabat Nabi ini dikuatkan lagi dengan kias mandi dua hari raya dengan mandi pada hari Jumaat. Ini kerana makna yang terkandung pada keduanya adalah sama, iaitu membersihkan diri bagi menghadiri satu perhimpunan orang ramai kerana mendirikan sembahyang. Ibnu Majah telah meriwayatkan dengan sanad yang terdapat kelemahan padanya, iaitu yang dhaif, daripada Ibnu Abbas bahawa dia berkata Rasulullah mandi pada hari raya fitrah dan hari raya kurban. Hadis ini menguatkan lagi dalil yang lalu, iaitu amalan sahabat dan kias. Jadi tadi kita tengok ada hadis yang katakan ada seorang sahabat dia mandi sebelum pergi sembahyang. Jadi kalau tengok dalil ni tidaklah berapa kuat. Kerana ada juga hadis dhaif yang kata Nabi mandi pada hari raya fitri dan hari raya Ailadha, pun tidak kuat, tapi dikuatkan dengan kias. Kias ni maknanya kita samakan. Tadi hari raya mandi pada hari Jumaat tu kuat hadis dia. Kita tengok sebab apa mandi pada hari raya ni. Bila tengok mandi pada hari raya ni sebab berkumpul orang. Maka sama tak hari raya dengan hari Jumaat? Sama, berkumpul. Kemudian ada khutbah. Kemudian disunatkan untuk berhias. Lalu kita kata sunat juga mandi seperti mana hari Jumaat tadi sunat mandi pada hari raya. Waktu mandi pada kedua-dua hari raya bermula daripada pertengahan malam hari raya, lebih awal. Pertengahan malam raya tu dah boleh niat untuk mandi. Jadi sebenarnya boleh kalau kita balik kampung, kan bersesak-sesak nak mandi lah, nak gosok baju lah, boleh je kita mandi waktu malam, dah sunat dah. Malam tu mandi, esoknya bolehlah mandi lagi sekali selepas solat kan. Jadi tak perlu berdesak. Kalau risau nak sesak mandi malam tu dah sunat dah mandi. Dah sunat, disunatkan untuk mandi. Waktu tu dah sunat. Dapat pahala sunat mandi pada hari raya. Seterusnya yang ketiga, mandi gerhana matahari dan bulan. Disunatkan mandi ketika hendak mendirikan sembahyang gerhana matahari dan bulan. Dalilnya ialah kias kepada sembahyang Jumaat. Jadi tak ada hadis yang mengatakan mandi gerhana, tak ada. Tapi kenapa jadi sunat juga? Kerana kita kiaskan. Ni kias ni salah satu sumber kita dah lalu pada awal-awal kitab ni, sumber hukum kias, iaitu kita tengok sama tak solat Jumaat ni yang memang dah sunat mandi ni dengan solat gerhana, sama tak? Sama. Orang ramai berkumpul, orang ramai solat, ada khutbah dan sebagainya, maka sunat juga untuk mandi. Waktu mandi untuk sembahyang gerhana matahari dan bulan ialah apabila mula berlaku gerhana dan tamat apabila hilangnya gerhana. Maknanya mula gerhana dah sunat mandi, habis gerhana dah habis dah. Yang keempat, mandi untuk sembahyang istisqa, mandi ketika untuk minta hujan. Disunatkan mandi sebelum keluar bagi mendirikan sembahyang istisqa, kias kepada mandi untuk sembahyang gerhana matahari dan bulan. Sama juga kita kiaskan kepada perkumpulan orang ramai, ada khutbah, ada solat ramai-ramai, berkumpul ramai-ramai, maka sunat mandi. Jadi solat istisqa ni bila dah terlalu panas, kemarau, lalu pemerintah
sunat untuk buat solat sunat istisqa. Panggil dan kita ada buat solat sunat. Ada kaifiat dia. Dia punya doa-doa dia. Isi kandungan doa dia sebenarnya yang paling banyak dan juga kaifiat dia adalah kita minta ampun kepada Allah. Kerana apa? Tidak ada bencana yang timbul di dunia ni melainkan semuanya kerana kerosakan dosa-dosa manusia. Dan hujan itu rahmat daripada Allah. Jadi boleh jadi rahmat itu tidak turun kerana dosa-dosa yang dilakukan oleh penduduk tempat tersebut. Lalu berkumpul istighfar ramai-ramai untuk ni. Jadi kadang-kadang saya perasan hari tu di KL Jawi dia buat waktu solat Jumaat. Maknanya dia wajibkan untuk solat Jumaat, untuk masjid buat solat istisqa waktu tu. Waktu solat Jumaat, orang datang solat Jumaat, lepas solat Jumaat ada juga solat untuk istisqa, iaitu minta hujan. Solat untuk minta hujan. Nama dia istisqa. Jadi ada jiran saya, dia tanya, maknanya dia kerja di KL. Waktu dekat Jais tak ada solat tu. Dia kerja di KL. Lepas tu balik tu dia tanya, ada solat sunat istinja, dia tanya. Saya kata istinja solat sunat tak ada. Istinja ni basuh. Istisqa ada. Oh ya kot. Dia pun tak tahu, dia first time dengar. Jadi istisqa ni minta hujan. Yang tu betul. Minta hujan. Bukan istinja. Istinja ni kita basuh najis kita. Jadi solat sunat istisqa, minta hujan. Jadi dia buat selepas solat Jumaat. Dan memang selepas buat tu terus panas tu terus hujan. Esoknya petang tu hujan dah. Hujan. Jadi istisqa ni dia tak boleh, bukan tak boleh buat seorang-seorang, dia akan jadi solat sunat hajat dah. Buat solat, kalau kita rasa panas lah, buat seorang-seorang, jadi solat sunat hajat biasa saja. Istisqa ini dengan pemerintah, dengan arahan pemerintah, kumpul dan istighfar ramai-ramai. Kalau seorang-seorang dia jadi solat hajat saja biasa. Okey, seterusnya mandi selepas memandikan mayat. Disunatkan mandi kepada sesiapa yang memandikan mayat. Dalilnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasala mayyitan falyaghtasil." Sesiapa yang memandikan mayat maka hendaklah dia mandi. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan juga Tirmizi. Siapa yang mandikan mayat, balik tu dia sunat mandi, sunat saja. Perintah mandi dalam hadis atas ini bukan dengan makna wajib, bahkan sunat berdasarkan hadis yang lain. Sambung macam tadi, dia nampak macam wajib, tapi kita tengok hadis yang lain, sunat saja. Sunat saja untuk kita mandi selepas memandikan mayat. Seterusnya yang keenam, mandi yang berkaitan dengan ibadah haji. Ibadah haji pun ada juga. Ada beberapa tempat, beberapa masa yang kita sunat mandi. Yang pertama, mandi untuk memakai ihram haji atau umrah. Nak pakai ihram, sunat mandi. Dalilnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Zaid bin Sabit Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahawa dia menceritakan bahawa dia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggalkan pakaian untuk ihram, kemudian baginda mandi. Jadi dia pakai pakaian biasa, dia tanggal tu nak pakai ihram, tapi sebelum dia pakai ihram tu dia mandi dulu. Dia mandi dulu. Jadi sebab itu kalau kita tengok dia punya yang, kalau yang sempurna dia begitu, daripada pakaian biasa tanggal nak pakai ihram tu mandi ketika itu. Mandi ketika itu. Jadi kadang kita tengok ada orang dia awal-awal dia nak pergi maksudnya dia akan mikot atas kapal terbang.
Jadi dia dah siap-siap tukar ihram, sebab dia malas nak tukar dekat atas lah. Boleh je, tak ada masalah. Dia tak niat lagi. Dia tak niat lagi. Cumanya dia sunat pakai ihram tu, dia tak dapat mandi tu yang sempurna. Mandi tu dia tak sempurna. Dia yang sempurna tu tanggal baju biasa ni, untuk tukar ke ihram tu, waktu tu mandi. Itulah waktunya mandi untuk pakai ihram. Yang sempurna. Boleh juga. Dia sebab Nabi buat begitu. Boleh juga kalau pakai ihram siap-siap, kemudian tanggallah ihram tu nak mandi, lepas tu baru pakai untuk niat. Tak apa, boleh je. Cuma yang sempurna tu begitu Nabi buat. Yang kedua, mandi ketika hendak masuk ke Mekah. Dalilnya ialah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tidak datang ke Mekah, melainkan dia akan bermalam di Zitua sehingga waktu pagi. Kemudian dia mandi dan masuk ke Mekah pada siang hari. Dia pernah menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Ibnu Umar dia buat begitu. Setiap kali dia nak masuk ke Mekah, dia akan bermalam dulu untuk mandi di satu tempat nama Zitua. Di situ dia akan mandi, baru dia masuk ke Mekah. Maka hukum dia mandi. Jadi kalau orang dah ihram tadi, dia boleh mandi satu mandi, tapi niat dia untuk pakai ihram satu, niat mandi juga untuk masuk ke Mekah pun boleh satu. Maknanya dua niat, dapat dua pahala sunat lah. Dua pahala sunat pada satu kali mandi. Kemudian ada waktu-waktu lain, cuma kita dah masuk syuruk. Cuma ada satu, bila saya teringatlah bila sunat mandi ni, tadi kita ada mandi Jumaat kan. Boleh tak kita nak mandi gabungkan mandi yang sunat dan mandi yang wajib? Jadi kita ni wajib mandi. Mungkin kita berhadas besar pada pagi Jumaat. Pagi Jumaat. Jadi nak solat subuh tu, subuh dah azan, maknanya dah masuk waktu sunat mandi. Sunat mandi Jumaat tadi. Tapi kita pun nak mandi wajib. Boleh tak kita mandi satu kali mandi, dua niat? Jawapan dia boleh. Tapi cara dia, niat yang wajib dulu. Niat mandi yang wajib dulu, lepas tu baru kita niat tambah niat yang sunat selepas wajib tadi. Niat dia, kalau ini kita niat nawaitu rafa'al hadasil akbar lillahi ta'ala. Lepas tu terus saja aku mandi, nawaitul ghusla, ghuslal jum'ata lillahi ta'ala. Boleh. Tapi kena mandi yang, kena niat yang wajib dulu. Kena niat wajib dulu, lepas tu baru niat yang sunat. Itu cara dia. Allahu ta'ala alam bisawab. Kita akan sambung pada pengajian kita yang akan datang, insya-Allah. Jadi saya bukalah sebentar kalau ada sebarang soalan. Nabi Yaqub sebenarnya Nabi Yaqub. Israel ni adalah kita kata Israel ni sebenarnya gelaran kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni ada 12 anak. Jadi Bani Israel tu sebenarnya anak kepada Yaqub 12. 12 ni adalah suku orang Yahudi. Memang sampai sekarang dia ada 12 suku Yahudi. Jadi Bani Israel tu sebenarnya anak-anak Nabi Yaqub. Tapi bukan yang kita, bagi kalau saya, pendapat saya, sebab Israel ni kita tak, bukanlah kita kutuk nama tu, kita kutuk kalau sekarang ni sebab dia punya negara pun negara Israel, dia letak. Lalu kita kutuk tu adalah rejim tu, maknanya yang Israel yang sekarang. Bukanlah maknanya kita kutuk tu kepada Nabi Yaqub tu. Kutukan tu tidak sampai pun kepada Nabi Yaqub. Jadi konteks dia adalah konteks yang sekarang, nama negara tu negara Israel. Dan juga kita tak kutuk Bani Israel, kita kutuk Israel tu, negara Israel tu yang kita katakan negara Israel. Sebab mereka pun akan pakai Israel juga. Long life Israel, save Israel.
Jadi kita yang kita masuk kat Israel tu adalah negara Israel yang sekarang, yang moden, konteks dia. Konteks dia begitu. Tapi kalaulah katakan kita dalam tengah baca kitab, baca Al-Quran, kita jumpa perkataan Israel tu, kita tak dah kutuk terus. Waktu tu kita tengok dulu ayat ni cerita pasal apa. Okay. Faham? Jadi bagi saya kita ada masalah. Memang ada sebagai orang dia kata tak boleh kita Israel ni Nabi Yaqub. Kalau pendapat saya, kita tengok konteks dia. Konteks dia, kalau negara moden sekarang, Israel tu adalah nama negara, satu negara. Yang mana negara itulah yang buat kerosakan tu, kita nisbahkan tu kepada negara itu. Yang mana negara tu pun tak tahu pun Israel tu Nabi Yaqub. Orang Yahudi pun dia tak baca pun kitab dia. Orang Yahudi sekarang ni dia tak baca pun kitab dia. Dia kata ni tanah dia asal dia di dah 3000 tahun yang lalu dijanjikan kepada dia. Dia tak baca sebelum 3000 tahun tu siapa yang duduk situ asal, bukan dia juga pun. Jadi dia pun tak tahu benda tu. Dia tak baca pun kitab. Dia tahu kuasa je, dia kuasa. Yang baca kitab ni, sebab tu kalau kita tengok ada orang yang pakai macam Yahud pun, macam dia punya paderi dia lah. Biasanya pakai macam tu dia akan sokong Palestin. Sebab dia baca kitab. Dia tahu. Dia pun bukan asal usul situ. Pendatang juga. Memang dia pendatang pun, hakikat dia lah. Jadi pendapat saya begitulah. Dia bukanlah kita tu, tapi kita kutuk yang dia katakan Israel tu negara Israel. Sama macam Palestin lah. Palestin ni bukanlah nama asal yang diberikan kepada daripada orang Islam pun. Tapi dan negara bendera Palestin tu, orang UK yang buat bendera Palestin tu, tapi kita angkat juga. Sebab apa? Sebab konteksnya sekarang yang hari ni itu adalah negara Palestin. Cara kita nak reclaim balik tanah tu adalah kita rujuk kepada konteks-konteks yang moden lah. Itu saja. Wallahu a'lam.